hujan, kalau kena hujan sikit je dia akan macam badan dia panas, dia tak demam. Dan Alhamdulillah nampak sekarang bila hujan tu dia tak adalah terus-terus nak terus demam. Pada awal usia orang 2 tahun tu kan, sistem imun, yalah saya rasa macam sistem imun dia tak berapa stable sebab doktor pada peringkat awal dia diagnose ada G6PD. Kita bagi cubalah, yelah tinggal dalam first bottle, second bottle tu macam nothing must change, tapi I slowly nampak bila sebelum ni bila dia kena hujan, kalau kena hujan sikit je dia akan macam badan dia panas, dia tak demam. Jadi kita ikhtiar lah dan kata why not kita bagilah, macam kita make sure that pagi makan pagi atau sebelum tidur kita bagi dia makan Antifen Junior tu lah. Dan Alhamdulillah nampak sekarang bila hujan tu dia tak adalah terus-terus nak terus demam. Cuma yang I nampak dari segi perkembangan, dari segi self confidence ada konsistensi. Maksudnya kalau macam pagi dia akan, kalau kita cakap okey adik, tengok TV 1 jam je, dia tak mengamuk apa semualah. Lepas tu suruh mandi pun sekarang tu adik pergi mandi, adik pergi pun okey pergi mandi, dia buka pampers sendiri. Lepas tu dia masuk bilik air, dia suruh pergi. Kita cuma macam tunjuk step je, tapi dia sendiri yang experience, dia tak minta panggil mama tolong apa, tak ada. And satu lagi dari segi daya tahan untuk aktiviti-aktiviti luar, contohnya sebab anak I bila berjalan kan kadang main kat taman tu tercalar, luka sikit. Alhamdulillah I'm worry kalau macam luka sikit tu macam jangkitan bakteria apa semua tu, dia takut jadi demam semua. Tapi sebab Alhamdulillah sepanjang ni tak adalah macam kes yang sampai kena warded.